Ya. Bapak dia pengen bersedia pengawal ya. Jangan. Bagaimana pakcik? Okey. Tinggal kat mana Pak? Tanah liat ni. Dah lama tinggal Tanah Liat lah. 21 tahun. 21 tahun. Pakcik Rosli anak berapa orang? Anak tu, mai. Saya dapat laporan bahawa hari ni dia nak pergi sekolah universiti. Masuk universiti. Oh, dari ke Melaka juga. Sebab hari tu ada seorang ajar India. Dia juga masuk Universiti Teknikal Melaka. Jadi saya bantu dia sikit lah dari segi yuran dia dan sebagainya. Jadi apa masalah yang dia hadapi? Duduk kat Tanah Liat, mai ke hospital BF setiap hari naik basikal. Pergi dan balik. Okay, ayah seorang yang kerja keras untuk keluarga. Study apa kursus ini? Lepas ni nak jadi apa? Oh, nak buat bisnes? Tengok. Power. Bapak dia pun tak boleh pergi mengajar. Bapak dia pengen bersedia pengawal ya. Jangan. Sebab kegigihan ayah baru anak ada rezeki macam ini. Dan sebab ayah berusaha untuk keluarga, hari ini rezeki juga dapat anak yang hebat. Kos tak pergi balik macam ni Bapak? Pergi, kadang 300-500 lah. Balik ayah mak naik bas. Kenapa tak terus bawa kereta? Kalau pergi balik, jadi tak apa. Kalau bas, Tak. Pergi balik guna Grab yang sama. Apa yang kos tu saya bayar. Saya ada satu program panggil program anak angkat. Kalau Pak Cik Rosli sudi, hari ni sudi. Saya selalu anak angkat. So, saya dapat seorang anak angkat baru. Setiap bulan saya akan bagi allowance. Bagi dia habis belajar. So saya nak tengok anak-anak kita semua boleh berjaya, dan lepas ni saya pun tak harap nak jadi kaya raya, tapi yang paling penting jadi orang yang baik. Jaga balik ibu ayah, bagi sumbang kepada masyarakat. Ini RM3,000 untuk bekalan lah, ukuran ke apa benda. Terima kasih banyak atas semuanya.